Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke sesi penerangan kita, cikgu-cikgu. Dalam sesi bedah siasat aplikasi D5 yang lepas bersama Ustazah Nur Asiah, kita dah pun tengok macam mana pantasnya kita boleh hasilkan kuis dan flashcard secara automatik guna notebook LM. Memang magic sedang menjimatkan masa kita sebagai pendidik kan? Hari ni kita nak bongkar satu lagi fungsi yang sangat menarik. Kita akan tengok macam mana kita boleh revolusikan cara penyampaian maklumat dalam kelas, iaitu dengan menukarkan nota biasa menjadi satu infografik yang mantap. Satu soalan yang saya selalu sangat dengar, boleh ke AI ni tolong tukarkan nota teks saya yang panjang-panjang tu jadi infografik yang cantik dan mudah faham? Jawapannya, mestilah boleh. Inilah perkara menarik yang kita nak rungkai sama-sama hari ni. Cikgu tak perlukan ijazah dalam rekaan grafik pun untuk buat semua ni. Okey, kita masuk ke bahagian pertama. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan infografik AI ni? Secara asasnya, infografik ni ibarat satu gabungan yang sempurna. Dia gabungkan teks yang ringkas, letakkan visual yang menarik dan susun maklumat tu bagi kemas. Kenapa benda ni berkesan sangat? Sebab otak murid kita ni akan tangkap maklumat dengan lebih cepat bila ada gambar, berbanding kalau mereka terpaksa baca nota teks tradisional yang padat dan panjang berjela. Betul tak? Cuba pegang kata-kata ni. Nota biasa boleh bertukar menjadi infografik AI. Bayangkan ya cikgu, dokumen modul kita, fail PDF atau artikel yang mungkin nampak agak membosankan, dengan sedikit sentuhan majlis AI, pop, ia terus bertukar menjadi nota visual yang memukau. Ia memang betul-betul beri nafas baru pada bahan pengajaran sedia ada cikgu. Jadi, macam mana nak buat? Jom kita tengok 5 langkah mudah dalam notebook LM. Prosesnya sangatlah ringkas. Langkah pertama, cikgu log masuk je notebook LM guna akaun D5 rasmi cikgu tu. Kedua, klik pada Create New Notebook. Ketiga, muat naik bahan sumber cikgu, tak kisahlah PDF ke, modul pembelajaran atau nota kelas. Keempat, cari dan klik butang infografik. Dan langkah kelima yang terakhir, cikgu boleh duduk sandar kejap, tunggu beberapa minit dan biarkan AI buat kerja dia. Senang sangat kan? Seterusnya bahagian ketiga. Apa kelebihan dan kegunaannya bila kita bawa masuk ke dalam kelas? Kalau kita cakap pasal kelebihannya, yang paling ketara, maklumat jadi sangat mudah difahami. Elemen warna dan rekaan visual tu secara semula jadi akan menangkap mata murid kita. Ia sangat ngam untuk dijadikan bahan ulang kaji pantas dan yang pasti, bahan mengajar cikgu akan nampak sangat kreatif dan moden. Kita kena akui, anak murid kita zaman sekarang ni lebih mudah fokus bila nampak visual berbanding perenggan teks yang meleret. Ada macam-macam cara kreatif kita boleh guna infografik ni dalam PDP. Saya beri satu contoh yang sangat menarik ya. Katakanlah cikgu ajar pendidikan Islam tahun 1, bagi tajuk Air Mutlak. Daripada nota yang panjang, IA boleh tukarkan ia menjadi satu poster pendidikan kelas yang comel, lengkap dengan visual untuk air hujan, air mata air, air sungai dan sebagainya. Cikgu boleh selitkan infografik comel ni dalam pembentangan depan kelas, jadikan dia bahan aktiviti kumpulan atau kongsikan di media sosial sekolah. Murid faham, cikgu pun seronok. Okey, kita beralih ke bahagian keempat. Rahsia untuk hasilkan infografik yang bukan saja berfungsi tapi cantik dipandang. Aturan emas dia satu je, keep it simple atau ringkas, itu lebih baik. Pastikan cikgu guna poin-poin yang padat dan letakkan tajuk yang jelas. Tolong elakkan dari menyumbat teks terlalu banyak dalam satu muka surat. Pilih gabungan warna yang menawan. Contohnya kalau tajuk air mutlak tadi, gunalah tema warna biru. Lepas tu tambah gambar atau ikon yang bersesuaian. Ingat ya, infografik yang kemas dan tak berserabut ni lah yang paling mudah hadam untuk pelajar kita. Akhir sekali, bahagian kelima, semakan terakhir dan peranan cikgu sendiri. Walaupun AI ni dah tolong siapkan kerja berat kita, ada satu perkara penting cikgu tak boleh lepas tangan. Cikgu tetap kapten kapal. Cikgu mesti buat semakan terakhir pada isi kandungan tu. Pastikan fakta yang dijana tu tepat dan selari dengan silibus kita dan ubah suai sikit rekaan kalau rasa ada yang kurang kena. Anggap AI ni macam pembantu cikgu, tapi kepakaran dan penentu kualiti tu masih di tangan cikgu. Hebat kan? Notebook LM ni memang buka dimensi baru untuk bahan bantu mengajar kita. Ini baru satu fungsi tau. Dalam siri penerangan aplikasi D5 bersama Ustazah Nur Asiah yang akan datang, kita dah siapkan banyak lagi topik best. Kita akan bincangkan dengan lebih mendalam tentang macam mana AI boleh jimatkan masa berharga cikgu, tips-tips hands-on guna AI masa mengajar dan pelbagai idea aktiviti luar kotak untuk dalam kelas. Jadi, pastikan cikgu tak terlepas siri akan datang.
Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung sesi perkongsian kita hari ini. Maklumat dah jelas, langkah pun sangat mudah. Sekarang saya nak tinggalkan cikgu dengan satu persoalan. Sambil cikgu buka portal D5 tu, bahan PDP mana yang cikgu nak bereksperimen dan tukarkan jadi infografik hari ini? Cuba buat satu hari ini. Selamat mencuba cikgu dan teruskan kecemerlangan mendidik anak bangsa.